Halo. Oh, ini tukang jahit ah. Saya mau tanya, kalau saya mau kasih ketat sikit sebab sekarang saya sudah handsome sikit. Ambil ambil masa lama. Saya biasa tengok uncle punya TikTok. Assalamualaikum. Nega apa ni? Cik Mak. Kira macam mana ni Cik Mak? Sebungkus RM1.5. Ya. Pedas tak sambal dia? Sedang-sedang je, tak pedas. Sedang-sedang. Saya nak jalan jauh, takut saya sampai pedas sangat pula. Bolehlah cuba dua ni tengok. Memang Jumaat niaga sini ya? Kah hari-hari? Hari-hari. Oh, rumah kat mana? Umur kat jalan sana, Datuk Kumbak kan? Ni suami ya? Ya, suami. Oh, berapa lama dah berniaga ni? Seminggu lebih. Baru seminggu lebih. Siapa benda yang tiba-tiba berniaga ni? Sebelum ni niaga, lepas tu anak kecil lagi kan? Oh, anak kecil lagi. Macam niaga tepi jalan ni bahaya lah. Oh, Kalau dah anak-anak sekolah dah barulah start niaga ni. Oh, okey. Tapi ada kerja lain sama lah buat? Suami yang kerja, saya Suami kerja apa ni? kerja spare part lagi. Jual spare part? Jangan orang lah. Oh, yang orang. Kedai spare part? Ya. Oh, okey. Anak apa kan? Nak tiga. 3? Umur? Saya 36. Anak umur 36? Anak yang sulung 14. Anak sulung 14? Yang nombor 2 10. Oh. Nombor 3 6 tahun. Anak sulung 14, nombor 2 10, hak nombor 3 6 tahun. Puan umur 36. Kahwin awal Ya, boleh. Rezeki awal no. Kira ni berniaga sehari berapa bungkus ni semua buat sendiri ya? Ya, semua sendiri. Semua buat sendiri. Siapa masak? Saya. Sebab tuan tak masak. Walaupun beras kita beli, kita lah kena masak. Tak boleh duk ni. Tolong sikit-sikit no. Yang saya tak ada dia juga buat sampai. Sehari buat berapa bungkus 60 macam tu. 60. Kira yang ni baki yang ada ke ada lagi? Tak bungkus? Tinggal 2 bungkus lagi tak bungkus. Oh, 2 bungkus lagi ya. Kira semua ni berapa? Kau macam saya tengok lah TikTok. Apa dia? Masa je masa tengok lah TikTok. Silap orang kot. Oh. Ya. RM24. RM24? Ya. RM24. Baki saya tak mau. Cari bagi kat orang. No? Bagi kat siapa-siapa apa semua. Ya, buat hari Jumaat ni. No? Baik, jumpa lagi. Nama apa dah tuan? Din. Din. Puan nama? Wah, awak puan macam muka merah ni. Malu je. Panas. Pasang kipas tu. Beli kipas yang kat pasar malam tu boleh. Assalamualaikum Pak Loy. Apa? Apa? Dalam TikTok tu tengok. Bukan silap orang. Silap orang. Tengok tak kamu. Saya 3-4 kali dah orang duk tegur ni daripada TikTok ke apa. TikTok apa betul-betul orang tak main TikTok, orang buka kitab mengaji ni. Cikgu cari lah. Bukan, silap orang. Tanya dia tengok, nama saya Song Seng. Saja. Saya Siam. Apa? Palung balut seorang ya. Sebelah ni keri ni macam mana ni? Dah belum. Jangan. Okey, kalau tengok TikTok Cikgu Syahri, katalah Cikgu Syahri itulah kan. Dia buat apa? Dia buat. Macam ada tempat menjaga ni untuk bantu orang ni. Betul lah. Tengok sampai Indonesia apa dah tengok tu bagi apa cincin lah bagi apa tadi. Tengok TikTok. Cikgu ni cincin apa minta tu? Silap orang kot. Berapa lama dah rumah tangga ni? 16 tahun. 15 tahun. Ni bersaksi kan ni Pok betul kan? Hari ni Mas saya nak cari pasal apa kata Cikgu Syahri kan? Mas. Okey, saya nak tanya 3 soalan. Okey? Saya tak mau semang-semang apa, saya nak tanya 3 soalan. Boleh jawab 3 soalan saya bagi hadiah. Boleh? Mau? InsyaAllah. Boleh no? Tapi kalau jawapan ni betul, puan cakap betul. Saya tanya kat dia, kalau jawapan tu betul, puan cakap betul. Okey? Kat rumah wife pakai shampoo brand apa? Jenama apa? Sunsilk. Betul ke tak? Okey, nombor 2. Tarikh tunang bila? 6 bulan 6 bulan 6 tahun? Jangan tengok bini, tengok saya. 2008. 2008. Betul ke puan? Betul. Mereka selalu ingat bab-bab tu. Jam tu. Hadiah istimewa yang pertama sekali Cik Din bagi kat isteri ni, hadiah apa tu? Cincin. Berapa nilai cincin emas tu? 500. 500. Betul ke? Mari kita tanya dia pula no? Semua dia cakap betul. Cik Din punya hobi ni apa? Kalau dulu tak duk mikat burung. Nyekat burung? Mikat burung. Mikat burung. Betul ke Cik Din? Betul. Betul Mah. Nah ni rezeki Allah Ta'ala bagi. Simpan elok nah. Nah cincin belian satu. Sagi sarung-sarung lah kat bini. Cakap yang sedap-sedap sikit, yang elok-elok sikit. Dia berkorban ni masak apa semua. Kita lelaki kena macam tu Cik Din. No? Tak maaf saya suara kuat sikit. Saya pasal dia kata dia Cikgu Syahri. Saya Cikgu Syahri. Saya kena cakap cara Cikgu Syahri. Terima kasih membantu saya. Dapatlah satu hari ni. Allah Ta'ala makanan buah habis, boleh cincin satu. Jaga elok-elok gini kan. No? Saya ni
Ada lagi kota bawah boleh tambah lagi. Tapi tak rasa nak tambah pasal bini kita ni bini yang hebat. Dan kita tak ada apa pun dia jaga. Lah ni yang kita ada sikit dia pun dia jaga. Satu hari nanti kita duduk atas tilam pun mungkin dia lah yang nak jaga. Tu yang kata bini tu. Jangan tengok lah kita mungkin hebat, kita boleh pergi kahwin ke apa ke, tapi tak jaga dia betul-betul. Kita dia jawab kat Allah Ta'ala ni. Pening. Okey, Cik Den, terima kasih banyak-banyak. Semoga berbahagia. Tak payah tunduk-tunduk apa semua. Doa banyak-banyak, selawat jangan tinggal. Hari Jumaat apa semua ni semua saya bagi beda kat orang. Siapa yang dekat jalan ni, jalan nak pergi apa? Titi Haji Dereh. Ni ada 2 orang couple ni, depa tengah mega. Jadi silalah singgah. Orang Kedah ni padu. Tolonglah sama orang kita. Cikgu Syahri Pendang Kedah. Assalamualaikum.